tengah dalam mood tak apa-apa nak stabil ya. Bila disaman ni, nak saman katanya, tapi tak saman lagi. Tapi kalau saman Papa tunggu. Ya. Nak dengar tak macam mana boleh terjadinya, tercetusnya beg ni? Siapa nak tahu macam mana boleh terbuatnya beg ni? Cuba komen nak. Ada awalnya Papa share pasal Papa punya beg ni. Papa memang ada supplier yang akan suggestkan dengan Papa what of trend bag yang kita patut keluarkan. So memang untuk next collection Papa memang banyak yang design yang ada ketupat, yang macam bone tambah tega, ketupat, kilat-kilat macam ni. All the big brand memang fokus on ni. Kita panggil ni adalah jelly collection sebenar-benarnya. So Papa ni tak tahu apa-apa. Ni cerita kisah benar tau. Papa ni tak tahu apa-apa. So bila Papa dapat collection ni daripada supplier, and then supplier bagi kat Papa punya designer, dia tengok. So kita tak 100% copy. We never 100% copy. We see, supaya kita tak nak lah orang kata kita ni 100% sama. So kita pun tukar design tu, design ni. Nampak tak berbeza kat sini, berbeza shape dia, berbeza dia punya tepi-tepi ni. So supplier suggestkan, this one on trend, you should keluarkan glossy, you patut keluarkan. Dia ada bagi 20 design. So 20 design Papa reject, Papa ambil lebih kurang dalam 12 collection. Then Papa kata Papa tak naklah untung sikit. So dia kata cari artis yang ada nama. So supplier Papa ni bagi suggestion, this is one of collection baru kita. Ini inspired daripada jenama big brand juga ya. This one, okay. This one pun sama. Okay, this is all the new collection yang kita release yang nampak lebih muda. So kita nak target untuk high end but muda generation. So bila cerita pasal bag ni, kita bukan orang kata macam contoh lah kan, tengah trend satu benda ni, kita tak adalah macam nak duplicate 100%. So bila Papa diberi oleh Papa punya fashion bag, terima kasih Abang Anas for the gift. Papa menghormati sebenarnya, menghormati orang berniaga. Papa hormati semua orang yang berniaga dalam dunia. Thank you for Abang Anas. Contoh yang Abang Anas, kita cerita pasal Abang Anas. Abang Anas jual lipstick. Papa ni jual lipstick dah 18 tahun. Abang Anas jual lipstick 10 tahun. Tapi lipstick Abang Anas lagi laku. Setuju tak? Papa ada lipstick, tapi lipstick Abang Anas lagi laku. Setuju tak? Tapi Papa tak boleh kata aku nak sama Abang Anas sebab Abang Anas jual lipstick. Tak boleh dik. Padahal Papa jual lipstick lagi 20 tahun. Rezeki tu masing-masing. Selagi dia tak ambil label Papa, selagi dia tak tiru Papa punya logo, design 100%, tak boleh saman. Jadi bila Papa menghormati orang macam tu, Papa tak ada masalah. Suatu hari nanti kalau dia nak keluarkan mandian badan bidara, Papa tak ada nak halang dia. Sebab tu bila Papa dapat surat saman tu, Papa tak nak gaduh dengan siapa. Papa dah ready stock sayang. Niat Papa, ya Allah Tuhanku, aku nak jual satu bag yang murah, yang bagi semua orang rasa mampu. Tak payah jual 100. Papa dah untung dapat RM1, RM2 pun Papa dah bersyukur. Itu je. Sebab tu Papa nak tanya kepada orang yang ada 5,000 yang menonton Papa ni, sama ke dik? 100% ke sama? Bentuknya sama tak? Korang yang bukan lawyer dah hantar dah, konon-konon nak hantar LOD, sama ke? Sama ke? 100%? Jawab. Magnet sama ke? Zip sama ke? Pencangkut sama ke? Ni sama ke? Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. We never complicate 100%. This is kita design sendiri, kita buat sendiri. Kalau you kata sama, jenama Liana Rahman dengan jenama Hijabi Tahap hampir sama, you kena saman. Tak boleh lah dik, kita berniaga ni bersaing secara sihat. Rezeki masing-masing dik. Orang tu jual nasi lemak tepi jalan mungkin RM5. Terima kasih Abang Anas. Orang jual nasi lemak RM5, you jual dekat mall mungkin harga RM25. Isi rezeki masing-masing, tak semua orang mampu. Papa bila kena saman, daripada Papa nak jual, Papa jujur Papa nak jual sekarang tak beg kuning. Sekarang Papa nak buka beg kuning, Papa malas nak gaduh. Malas nak gaduh, itu je. Malas apa nak gaduh. Apa-apa nak sama-sama kita.
korang penonton, Papa tak marah. Papa tak marah pun. Cuma Papa macam rasa dalam dunia ni tak boleh tu buat berkilat. Tak boleh ke buat. Kalau ibarat kata kau pergilah. Itu je. Yang perlu duit Papa. Itulah. Korang rasa kalau surat saman tu kena kat Papa, korang rasa korang sokong tak Papa? Cuba komen siapa yang sokong. Sebab kita tak ada 100% sama. Sokong tak Papa? Korang sokong ke tak? Cuba komen. Sokong ke tak sokong? Kita nak bagi harga mampu milik. Kita tak tiru. Tak ada apa-apa logo. Berbeza. Shape berbeza. Ni berbeza. Dalaman dia pun berbeza. Papa ni bukan Papa tak nak jual tau. Papa nak bagi Papa punya mental ni tenang dulu. Tenang dulu. Dalam ni macam ni. Dalam ni macam ni. Dalam ni pun brand Papa. Papa nak tenang dulu dia. Nampak tak ada brand Papa? AS. Tak ada pun Papa ambil brand-brand orang lain. Kenapa dia nak saman Papa? See you and cut lah. Apa dah lah macam tu dia. Terima kasih tau yang suka Papa tau. Okey, contoh lah ya. Papa tunjuk satu contoh perumpamaan. Baru ambilkan ring bag. Papa buat satu design ni. Ini Papa punya designer bag yang bagi tau. Tengok kan. Ini inspired daripada Chain Tamandan. Ambilkan botol. Ambil botol kecil. Nak makan. Berat kan? Botol tak apa. Minyak wangi ke? Okey. Tak boleh ni. Papa nak share sikit lah kan. Contoh lah kan. Orang buat coklat untuk makeup. Muabella jual makeup. Alaha jual makeup. Abang Anas jual makeup. Rezeki masing-masing. Kaya je dia orang tu. Naik Lamborghini masing-masing. Trust your customer. Ni. Si baru kau. Koleksi baru. Jangan pula nanti Chain Tamandan lah taman kita. Nanti masyarakat ketawa kan dia. Nanti masyarakat ketawa. Nanti masyarakat ketawa ini Chain Tamandan collection harga RM40,000. Ni pun tak saman kita. Kita tak ada tiru 100%. Ni kita punya design sendiri. Nampak tak? Design kita mega eksklusif. Tebal, besi tebal. Ya, nanti Papa buka lah bag glossy tu. Sabar. Papa nak tenangkan fikiran dulu ni. Terkejut. Kita buat bag macam-macam design. Tak pernah orang nak menyaman-nyaman kita. Nanti dapat surat saman, kita tunjukkan siapa yang menyaman kita. Okay? Bagus juga dapat free publicity. Salah orang kot you nak sama-sama. I bukan baru meniaga. You salah orang ni nak sama-sama ni. Berat tak berat. Dia besar kecil. Bag ni kecil sayang. Bag ni kecil. You salah orang kot nak sama-sama I ni. Tak apa, biar je. You salah orang nak sama-sama I. Tapi I tak naklah gaduh-gaduh orang. Kita rezeki tu besar. Percaya pada rezeki Ni kalau orang lain jual 400, 500. Capcus. Berapa dapat harga? Terus je gerak. Ni tak banyak, tinggal lagi 10 je. Warna hitam tinggal 10. Lepas tu habis. You all bag ni. Ini inspired daripada Chain Tamandan. Ya wak. Yang penting kita tak tiru. 100%. Kita cari rezeki. Rezeki kita masing-masing lah wak. Tak payahlah nak tergugat tangan kita. Kita ni insan-insan kerdil. Kenapa nak sama menyaman? Kita dapat surat saman tu terus kita nak tunjuk kepada Papa. Sebab kita dah dapat panggilan tau. Kita punya manager. Nampak tak? Kalau kat luar ni dik ni, kalau kat mall